Hai mioling sekalian, kembali lagi ke channel Mi Oyen. Hari ini kita kembali ke Roblox. Hello. Hari ini kita ingin bermain Airplane 4, iaitu The One Last Flight. Okay? Tengok sampai habis Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay. Enter again to start the story. Okay. Kita masuk paling ramai. Okay, ini paling ramai setakat ni. 3 orang. Tunggu baik. Okay. Kita pun buat baik juga. Okay, 6 orang je. 7 orang. Okay. Baik. Tengok sampai habis Tekan dulu like, tekan dulu subscribe. Okay. Terima kasih. Sharing is caring. Tolong menolong. Okay. Siapa tak like, siapa tak subscribe kena gigit kaki dia. Gigit kaki tu Siap dia. Airplane 4, One Last Flight. Oh, ni ayah kita. Wakey. Accent bakey. Aduh, kena bangun. Jangan bagi tahu ayah yang kamu lupa. Hari ni hari yang besar. Mari ayah akan ingatkan kamu. Kita akan pergi terbang ke Roh Hamas. Turun bawah sekarang. Bangun pula malasnya. Ni pula salah pula. Yang lain pun ikut je. Turun. Ngantuk lah. Aduh. Oh, ni beg kita. Oh my. Tak ada orang punya letak baju. Tak bersiap pun dia punya beg. Ayah tak boleh percaya yang kamu lupa. Kita dah tak ada masa ni. Cepat. Siapa yang tak siap lagi beg dia sebelum breakfast takkan pergi daripada sini. Oh no. Saya akan buat burger dekat halaman rumah. Cepat. Okay. Buat burger pula. Setelah lepot terus lah. Okay, besar. Besar? Okay. Saya betul-betul nak pergi sana. Apa yang kita perlu buat sekarang? Kena kemas beg apa je? Apa game ni? Kebak ke apa? Ni semua baker ni Saya langsung tak ingat kat mana baju saya. Apa tak ingat? Short term memory. Dia tak ingat baju dekat mana. Wish, gila lah. Ni bukan gambar pilot Kelly yang dekat airplane 3 tu. Airplane 2. Kenapa ada gambar kat sini? Okey, macam ni. Kita ada 45 saat untuk explore rumah ni. Lepas tu tengok kat mana semua benda. Lepas tu kita pack barang. Okey. Ni baju, kasut, barang makeup. Oh, tu mata tu. Okey. Ni bilik pink. Ni bilik kita. Ni dia tidur lagi tu.
Ada ni. Ada cermata, ada topi, ada ni. Okey. Cakap okey tapi tak ingat pun. Wow. Saya hanya memerlukan 30 saat untuk explore. 30 saat untuk explore Okey. Betul? Dah explore dah. Alamak. Kuat sebelah sangat pula. Betul? Okey korang. Sekarang ni kita kena pack. Jom. Okey. Apa ni? Alamak, kasut tu macam tempat lelaki je. Tempat lelaki. Macam ni tidur lagi ni mati dia. Betul lah. Tu kan macam nak ambil. Tu kan. Macam nak ambil. No, sebelah kot. Tertidur. Sini ke? Lah. 10 saat. 8. 7. 6. 5. Sempat. No ada. Sempat. Begitu. Surah biru cahaya tu macam tempat perempuan je. Bukan dah cakap dah. Cepat. Ada berapa orang ni? 1, 2, 3. 3 orang je. Gila lah. Sikitnya. Tak best lah main macam ni sikit orang. Apa pula gini? Kuat. Baju biskut. Baju biskut. Plan for one last flight. Penerbangan terakhir kita. Dia ni tak sempat tadi ni. Burger dah nak siap. Burger dah nak siap. Jom pergi belakang. Buka pintu. Yeah. Kita berenang. Kita paling dalam kali. Boleh masuk lah. What in the heck? Ikan berenang. Ikan menari. Dia boleh pula buat parti ni. Ikan buat parti. Duduk. Duduk sini. Sepatutnya ada 12 orang. 3 je. Tak best lah macam ni. Siapa nak burger? Saya. Saya sangat lapar. Okey, siapa nak satu? Duduk dulu.
Okay, dah duduk dah. Dah duduk dah. Siut lah ada lift. Tinggal seorang. Tinggal seorang. Okay, makan. Apa lagi makan lah. Tinggal seorang lah. Tak bestnya. Hello, kembali lagi ke Blogsia. Negeri Blogsia, berita negeri Blogsia. Oh, radio lah. Kita jadi anak tunggal sekarang. Awal bulan ni, Presiden telah membanggakan orang yang berani, yang menyelamatkan nyawa orang lain. Woi, boleh bayang tak? Selamatkan kapal terbang. Tetapi Presiden kata, bila kita orang tu suspek hilang, bila diorang dah mendarat tu, polis memberi amaran kepada semua orang untuk berhati-hati dan laporkan kepada polis jika sesuatu yang terjadi. Macam manalah diorang escape macam tu. Oh my, tengok masa sekarang. Kita dah sangat lambat dah ni. Hampir mustahil nak sampai pada waktunya. Kecuali ikut saya. Ikut ni. Oh, kita boleh lompat ke air. Cepat ni. Gimana tu? Ui, dia boleh tembus. Saya ada perasaan yang tak baik lah pasal benda ni. Oh, pintu buka. Mana? Apa ni? Naik kereta? Naik vroom. Jalan laju. Ni grafik ni aduh. Betul lah. Oh, betul. Lagging. Saya mempersembahkan. Ui, kapal terbang. No. Your own very small plane. Kapal terbang kita yang sangat-sangat kecil. Memang kecil betul ni. Kita pergi airport dengan kapal terbang. Yelah, lagi seronok daripada berjalan tau. Betul lah. Kita naik kapal terbang sebab nak pergi naik kapal terbang. Cepat, kita dah tak boleh membazir masa. Duduk. Saya dah duduk dah. Saya dah duduk dah. Oh, kita naik kapal terbang Aduh, mana pandai bawa Mana pandai bawa. Kejap. Kita orang tak tahu. Saya tak tahu macam mana nak ni. Rasanya kita kena cari tahu sendiri. Just hati-hati dengan apa benda yang menghalang. Ada benda yang menghalang. No. Sini. Naik atas. Woo! Berhati-hati. Tengok ada papan tanda berhati-hati Yuhu! Cepat. Ni macam susah nak elak je. Tu, tak ada soal. Turun bawah. No, nyawa kita. No, nyawa Yen.
Sampai dah. Oh ya. Perfect. Kamu dah ada kat sini. Oh ya, lupa nak bagi tahu. Terbang kat situ sebenarnya tak boleh tau. Harap-harap tak ada orang nampak ah. Airport tu dekat-dekat sini je. Jom cepat. Lah, illegal. Tak boleh lalu sebenarnya. Bapak kita ni ajar kita bukan-bukan ni. Ha, kat situ. Ya. Apa ni? Watch before crossing. Tengok sebelum lintas. Tu. Cepatlah bapak ni pun jalan lambat. Okay, cepat jom. Oh shit. Kejap. Ada agak ah. Nasib baik takkan lah. Cepat. Masuk dalam sekarang. Okay, masuk dalam. Semua orang beri perhatian. Benar. Kapal terbang 7616 pergi Rohamas akan berlepas lagi 5 minit. Itu kapal terbang kita. Saya dah ada tiket. Cepat. Ambil tiket. Okay. Ambil tiket. Baggage. Okay, first. Sini baggage drop. Kita drop baggage. Okay. Yang kedua. Okay, tiket. It was safe flight. Okay. Yang ketiga. Masuk sini. Okay dah. Cepat. Tak ada tunggu-tunggu dah. Jom. Dah ada tiket. Itu kapal terbang kita. Hello. Awak mesti penumpang terakhir dalam kapal terbang ni. Jangan risau. Awak masih lagi ada masa. Sekarang apa yang awak perlu buat ialah lalu pengesahan tu. Okey. Jom. Lalu. Bapak kita ni dia bawa besi, dia bawa senjata pula. Aduh. No, bapak bawa senjata kenapa? Ada sesuatu yang tidak kena. Tunggu sekejap. Oh no. Saya tak suka macam mana benda tu berbunyi. Lagu dia, pelik lah lagu dia. No, polis. Kamu perlu datang bersama kami. Tidak. No, ada masalah ke? Kamu ditangkap melalui jalan yang salah. Oh, dia nampak tadi kita lalu tu. Alah. Saya tahu itu idea yang buruk. Macam mana nak atas ni? Mesti tak boleh nak atas. Habis lah, mati. Apa benda warna merah tu? Ui, kau cepat kau. Alah, kau tengah dah berdepan dah. Last one. Dan rancangan saya berakhir. Ui, meletup. Bad ni. Kamu suka tak penampakan tu, manusia? Oh, memang tak lah. Dunia kamu akan
dihuni oleh zombie. Pertama, saya akan guna manusia yang dalam kemarahan untuk membuat askar-askar saya. Dan saya boleh memimpin dunia ni. Jangan risau, kamu akan menjadi askar saya juga. Jumpa kamu nanti. Mana pergi? Hilang. No. Apakah yang terjadi? Tengok. Polis dah balik. Jom minta tolong dia. Rasanya polis ni dia tak baik lah. Pergi lari ya. Lari. Kita lari. Kita lari. Okay. Kita naik atas. Muahaha, tak boleh naik gitu. Tak boleh naik gitu. Bapak kita berani oh. Dia dekat situ je. Bila handsome sangat sampai orang suka. Kat bawah. Handsome sangat. Oi. Oh, kita kena bunuh ke zombie-zombie ni? Oh. Jangan kita seorang. Mati dulu. Mati. Mati.